Assalamualaikum dan salam Malaysia Badadi. Bersama saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Fazli. Dalam buletin TV9, polis menutup sementara dua laluan di kawasan Selangor yang terjejas akibat banjir berikutan hujan berterusan sejak awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kajang berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian banjir itu pada 6.18 pagi. Laluan itu ditutup sementara kerana paras air semakin meningkat. Sekian berita dari TV9.